Ada jumpa gajah. Sekarang pukul 5.38, lebih kurang dalam 5.40, aku dan Zarin Motorwork iaitu Kak Min dan lain-lain akan menuju ke Terengganu. Kita orang ada event yang perlu kita orang pergi di Pantai Timur Kuala Terengganu. Cuma challenge kita orang kali ni adalah berbeza, iaitu 24 jam ride pergi dan balik. Daripada Ipoh kita pergi Terengganu dan balik-balik semula ke Ipoh. Perjalanan aku kali ni dengan tim Zarin Motorwork, 5 biji motor, ada Y Suku, Chris Kebun, MVX dan juga ES5. Kena dengan Zarin Motorwork mesti wajib ada S5 dan juga sebiji van untuk rescue. Sebelum gerak dekat Meru, kita isi minyak dulu. Ada yang tunggu dekat checkpoint tol sebab diorang dah isi minyak. Kita orang regroup dekat tol ni dan sekarang memulakan perjalanan terus menuju ke tempat destinasi. Dah sampai Kuala Kangsar, berhenti isi minyak sekejap, top up. Lepas ni kita akan next stop. Lebih kurang dalam 5 km lagi, bakal pula habis minyak. Kita orang dah sampai dekat sini, gerik isi minyak sekejap. Hati-hati Rai. Jam sekarang pukul 8.38. Alhamdulillah aku dengan tim 5 orang dah sampai dekat Tasik Banding. Sekarang kita nak gerak terus ke Banjaran Titiwangsa. Alhamdulillah kami dah sampai dekat rehat sekejap bagi enjin motor sejuk. Lepas ni kami akan terus turun Mahala ke Jeli. Alhamdulillah kita orang dah sampai Petron dekat Jeli. Berhenti isi minyak sekejap kat sini. Yang penting Fakar dia habis minyak, aku ada exhaust patah pula. Naya. Jam pukul 10.50 kami dah sampai dekat sini. Berhenti makan sekejap. Penting kita makan dah settle. Sekarang ni kita nak cari tempat welding sebab exhaust patah, nak welding exhaust. Kita datang kat sini kedai exhaust, minta dia welding tapi dia sibuk. Kita buat sendiri, welding sendiri. Jadi kita pakai tools dia dan kita bayarlah duit sebab kita pakai tools dia. Hati-hati di jalan raya. Semua dah settle, kita gerak. Alhamdulillah kami dah sampai kampung Tok Khamis. Berhenti isi minyak sekejap dekat sini. 3 merah. Minyak dah isi, kita gerak. Kami tim ZTP 5 biji dah. Sekarang nak menuju ke Kuala Terengganu. Hidup ini lapar random. Kami dah sampai tepi pantai, lalu jalan pantai, tapi nak isi minyak dahulu. Motor Syakir pula, cover set patah. Patah pula. Sambung gerak perjalanan. Seorang brother ni tegur aku kat traffic light, jadi kita bagi dia hadiah. Terima kasih Safili. Jam pukul 3.40, Alhamdulillah aku dah sampai tapak event. Memang brother ni tegur aku, dia memang sporting, jadi kita ada gift untuk dia. Terima kasih Fair Plus. Adik Syafiq ni dia datang daripada Lipis dan kebetulan dekat event ni dia tegur aku, jadi kita ada gift dekat dia iaitu minyak wangi fresh lah. Perfume yang fresh lah, memang wangi. Terima kasih, fresh lah. Suasana kat tapak event ni memang heboh. So dia orang tegur aku, kita ada special gift dia iaitu throttle grip Sofili. Barang ni padu lah. Raja Azim ni tegur aku di sini dan kita berada di Letagong Badak, jadi kita bagi special gift 10 anniversary fresh lah untuk dia. Terima kasih bang. Hidup ini terlalu random. Yo, mantap. Memang padu lah. Terima kasih. Semua dah settle, apa lagi? Untuk tim motor yang ikut bersama aku, kita top up minyak dulu bagi full. Lepas tu akan direct terus ke Pantai Penari. Sebelum perjalanan aku dan tim balik ke Ipoh, kita singgah dekat sini ombak pantai dulu. Kita makan celup tepung. Ini antara favourite spot aku untuk makan celup tepung. Memang lah. Suasana makan dekat sini pun sungguh mengasyikkan di tepi pantai. Dia ada pot yang ada gazebo dan juga pot di bawah pokok. Pilih mana yang korang nak, siapa cepat dia dapat. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki selalu bang. Dia ada udang celup tepung, ada sotong, ada ikan set ni memang mantap. Sedap. Sotong dia pun lembut. Ombak pantai baru. Makan pun dah selesai, sekarang waktu pun dah gelap. Kita perlu pulang ke tempat asal kita. Jumpa lagi. Berhenti sekejap, isi minyak dekat sini. Lepas tu kita akan terus pergi ke Petron Jeli. Abang ni sporting, dia tegur aku, jadi kita bagi hadiah kan. Follow fresh lah. Minyak pun dah isi, jom. One motor down. Sampai dekat sini di persimpangan dan perkonaran, lesen problem. Tapi untung ada, dia boleh naik van, dia tidur lagi. Kita orang kena sambung ride. Kita skuter dah naik van, sekarang kita nak sambung perjalanan. Let's go. Kita berhenti isi minyak dalam botol dulu. Petrol pun dah isi, jom kita gerak pergi ke stesen minyak. Sebelum kami panjat Jeli menuju ke Grid, kami akan isi minyak di sini. Ini last checkpoint. Sebab dekat atas sana memang tak ada stesen minyak. Dalam tong pun wajib isi sebab motor Fakar kuat makan minyak. Jam pukul 10.40 kita berada di Jeli. Ada motor rosak, Syakir tolong tunda. Lepas tu kita orang rehat dekat Banjaran Titiwangsa. Sekarang kita nak gerak. Bye. Ada jumpa gajah.
Rim Syakir bengkok langgar lubang dekat atas, tapi kita still lagi turun memandangkan tayar tu ngam lagi boleh pakai. Maka kat bawah ni kita masukkan tiup dahulu sementara untuk sampai ke Ipoh. Harap-harap kita dapatlah tercapai misi 24 jam kita. Pakar pula kita adjust jarum dan main jack. Lampu semua benda dah settle, kita gerak. Kita dekat Greek. Pakar. Alu. Pakai naik van. Sebelum kita teruskan perjalanan, kita isi minyak dekat Greek ni. Sebab satu tangki ni boleh lepas sampai ke Kuala Kangsar. Minyak pun dah isi, kita gerak. Semua dah barai, nak baring sekejap kat sini tidur. Dah 15 minit kita orang nak gerak balik ke Ipoh. Jam pukul 4.52, Alhamdulillah aku dah sampai Zarin Motorwork di Ipoh. So misi kita iaitu misi 24 jam daripada Ipoh ke Kuala Terengganu dan pulang balik ke Ipoh pergi event berjaya. Mantap. Tu problem. Ada motor yang tewas tapi Misi kita berjaya. Chris Kebun lulus, MV8 tewas. Y Syakir lulus, Fakar problem. Y Ijan Anis lulus. Misi kita memang berjaya tapi memang sangat memenatkan sebabkan banyak dugaan. So alright guys, apa-apa pun jangan lupa follow aku untuk next vlog yang akan datang. Bye.